Syus ni gini, banyak sangat. Dia apa yang suami suruh dia tak mau buat. Itu syus. Suami kata masak nasi hari ni. Malah aku nak masak. Deraka pada suami. Buat air, buat air. 8 tahun dah aku buat air kembung. Muah buat sekali. Deraka. Faham lagi? Tak boleh deraka. Jangan. Melainkan suami suruh benda haram. Suami kata jangan pakai tudung malam ni sekali. Pasal kita nak makan malam dengan menteri-menteri. Ada menteri tak pakai tudung. Jangan ikut tu. Tak kira tu dia nak masuk neraka. Bini kita tak mau masuk neraka. Faham? Jangan deraka. Apa dia kata A, B, B. Sebab tu kena cari suami yang baik. Sebab kita nak taat sepenuh pada dia. Ni suami pelik-pelik suami. Rambut sini kuning, sini hitam. Sini kuning, sini hitam. Macam anak babi. Amal ni tengok. Nyiwak rambut kala-kala. Kata siapa? Menantu I tu yang baru. Menantu. Macam babi menantu. Dia tak kerja tengok anak babi baru beranak. Kan belang-belang tak? Kuning hitam, kuning hitam, kuning hitam. Tu anak babi pesel tu. Siang pula menantu. Jadi anak babi. Jadi orang pun tanya, menantu anak babi tak ada? Tu padang dengan muka dia. Aku memang mulut jahat sikit. Biar rasa gitu. Tak boleh ra'i-ra'i dah. Betul tak? Bodoh berdoa lalu dia ni. Ikut ke orang kafir. Habis. Dia memang ahli neraka dah. Kita duk ikut ke dia. Dia jenis tak semayang. Semua bergala. Kita duk ikut ke dia. Padahal kita dapat nabi terbaik. Jadi umat paling huduh di muka bumi. Tak tahu benda nak kaji.